Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam aspirasi pelajar cemerlang buat semua murid yang pengetua kasihi. Kita bertemu lagi dalam Tips Pelajar Cemerlang episod ke-22 dan tajuk kita hari ini ialah Jadilah Pelajar yang Hormat Guru. Mungkin tajuknya ringkas, tetapi kesannya sangat besar kepada kejayaan hidup kamu, bukan sahaja di sekolah tetapi juga pada masa depan. Murid-murid sekalian, ingin pengetua tegaskan satu perkara penting. Pelajar yang berjaya bukan hanya pelajar yang pandai, tetapi pelajar yang beradab. Ilmu itu cahaya, tetapi cahaya ilmu tidak akan masuk ke dalam hati jika seseorang itu tidak menghormati gurunya. Menghormati guru bukan sekadar tunduk kepala atau memberi salam. Menghormati guru bermaksud mendengar dengan penuh perhatian, tidak bercakap ketika guru sedang mengajar, tidak melawan atau menengking, tidak menipu atau memberi alasan, tidak memburukkan guru kepada orang lain, tidak mengangkat suara melebihi suara guru, mematuhi arahan dengan adab dan tertib. Apabila kamu menghormati guru, kamu sebenarnya sedang membuka pintu keberkatan dalam pembelajaran. Guru yang mendoakan kamu, guru yang menyayangi kamu, guru yang ikhlas mengajar kamu, doa mereka adalah satu bentuk rezeki yang Allah mudahkan kepada pelajar yang beradab. Ingatlah, murid yang hormat guru akan sentiasa disukai. Dan bila guru sayang, banyak pintu kemudahan akan dibukakan Allah untuk kamu. Faham ketika belajar, mudah ingat apa yang dibaca, diberi peluang dalam aktiviti, bahkan diberi bimbingan tambahan walaupun guru penat. Itulah kelebihan pelajar beradab. Dan pengetua ingin berpesan, hormat guru bukan hanya ketika guru ada di depan kamu, tetapi juga ketika guru tiada depan mata. Jangan mengumpat guru, jangan menyindir guru, jangan menyebarkan cerita yang tidak benar. Adab itu mencerminkan siapa diri kamu. Murid-murid sekalian, jadilah pelajar yang hormat guru, hormat ilmu, hormat sekolah, hormat diri sendiri. Apabila kamu jaga adab, Allah akan jaga kejayaan kamu. Apabila kamu jaga hati guru, Allah akan jaga masa depan kamu. Semoga episod hari ini membuka hati kita untuk menjadi pelajar yang lebih beradab dan lebih menghargai jasa guru. Jika pesanan ini bermanfaat, subscribe channel Pengetua AI YouTube agar kamu tidak terlepas episod seterusnya. Sekian pesanan Pengetua untuk hari ini. Jumpa lagi dalam episod ke-23.